Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Di kebun kali ni saya nak menunjukkan 50 polybag kecil yang saya semai. Saya dah pindahkan ke sini. Yang ni ada extra 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang mati nanti tak hidup, saya ada extra 4 lah. Ni macam 1, 2, ada 2 nampak macam tak hidup, tapi saya rasa tunggu lagi. Ni pun masih lagi boleh disimpan lagi lah di dalam polybag ni. Ini berusia sekitar 3 minggu. 3 kali rakaman lah. Rakaman minggu yang ketiga. Ini berusia 3 minggu semuanya ni. Dan tanah ni yang saya nak tempatkan ni, saya tengah baik pulih lah. Saya tengah standby . Okey, selepas 3 minggu, cuba kita tengok dia punya tanah yang dihempak 3 minggu. Ni dia. Saya rasa boleh dibiarkan lagi. Mungkin dalam 2 minggu lagi. Sebab ni ada lagi hijau kan. So masih ada lagi hijau-hijau. So kita biarkan dulu. Mungkin 2 minggu lagi ke. Sehingga kan ianya sesuai dipindahkan. Ni ada 50. So keseluruhan lubang ni yang saya sediakan ni sebenarnya belum cukup 50. Sekitar ingat dalam hampir 30. So saya perlukan lagi 20 lubang yang baru lah. Ini jarak ni memang saya sengaja lebarkan supaya senang dilalui nanti bila daunnya separuh dekat sini senang untuk bergerak. Okey, ini satu barisan ni masih kosong lagi. So insya-Allah saya akan cuba juga dapatkan 50 lubang. Okey, banyak lagi kerja sebenarnya. Penambahan baikan yang perlu dibuat. Ni lot yang saya tumpang dengan kawan. Lot ni pun sebenarnya saya tumpang. Yang ni saya rasa biarkanlah untuk aktiviti memanah ni. Yang ni masih lagi perlu penambahan baikan. Sangat cepat. Rumput-rumput naik. Lalang naik. Saya rasa insya-Allah lah boleh lah. Saya rasa dalam tempoh seminggu insya-Allah saya dapat bersihkan lagi. Okey, ini lot yang lama. Alhamdulillah dapat juga dibuat . Dapatlah, terpaksa lakukan pembakaran jugalah. Sebab ada barang-barang yang dah rosak. Saya rasa memang harus dibakar lah untuk elakkan nampak semak. Ni pokok kari ni. Saya rasa lebih 10 tahun ni. Tapi ni asal saya letak kat rumah. So dekat sini saya pindahkan ke polybag dah 4 tahun. Ataupun masuk tahun yang keempat. So insya-Allah saya akan baik pulih lah. Ni yang pun limau purut. Rasa di baik pulih jugalah. Banyak dia punya tu. Saya terpaksa bakar. Ni api dah marak. Okey, itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.